Dalam video kali ini, kami bawa anda menerokai Pekan Lama Cemoh di Negeri Perak. Pekan Cemoh terletak di dalam daerah Kinta dengan jarak sejauh 17 km dari Bandaraya Ipoh. Pekan ini berada di jalan lama yang menghubungkan Ipoh ke Kuala Kangsar. Sebelum adanya Lebuh Raya Utara Selatan, perjalanan ke Kuala Kangsar dari Ipoh akan melalui pekan ini. Pekan ini berada di kawasan Lembah Kinta yang terkenal dengan bukit-bukit batu kapur yang kaya dengan hasil mineral. Sejarah moden Pekan Cemoh bermula pada penghujung abad ke-19 ketika ledakan industri pelombongan biji timah berlaku di Lembah Kinta. Menjelang akhir abad ke-19, Cemoh telah mempunyai pasar, kemudahan awam dan jaringan jalan raya yang menghubungkannya dengan bandar-bandar berhampiran. Selain sejarah pelombongan, Cemoh juga mempunyai kaitan rapat dengan komuniti Mandailing yang berhijrah dari Sumatera. Tokoh-tokoh Mandailing turut memainkan peranan dalam pembangunan awal Cemoh melalui kegiatan pertanian dan pelombongan yang menjadi asas ekonomi tempatan ketika itu. Semoga semua video-video yang kami hasilkan akan menjadi bahan sejarah di masa hadapan. Pada tahun 1896, Pekan Cemoh telah mempunyai stesen kereta api, pasar dan pejabat telegraf untuk sistem perhubungan. Pada tahun 1900, pihak British telah mula membuka ladang-ladang getah di sekitar Pekan Cemoh. Bangunan-bangunan rumah kedai lama yang masih berdiri teguh di pekan ini menghiasi kiri dan kanan jalan utama. Selain biji timah, Cemoh pernah terkenal sebagai kawasan pengeluaran ubi kayu terbesar di Malaysia. Pada sekitar tahun 1970-an hingga 1980-an, tanaman ubi kayu menjadi identiti utama pekan ini sehingga kisah pengeluarannya pernah dimuatkan dalam buku teks sekolah rendah. Bagi yang seusia dengan saya, kisah penanaman ubi kayu di Cemoh kami pelajari di dalam subjek ilmu alam semasa di Darjah 4 tahun 1978. Kongsikan kenangan anda mengenai pekan ini di ruangan komen. Kami baca setiap komen yang anda tulis.
Seperti kebanyakan kawasan di Perak, kejatuhan industri biji timah pada pertengahan 1980-an menyebabkan perubahan besar kepada ekonomi tempatan. Cemor mula beralih kepada sektor pembuatan dan perindustrian. Hari ini, Cemor merupakan sebuah pekan yang semakin membangun dengan pelbagai taman perumahan moden, pusat perniagaan dan kemudahan awam. Pertumbuhan Bandar Ipoh turut menyebabkan Cemor menjadi sebahagian daripada koridor pembangunan yang semakin pesat. Pertambahan penduduk di pekan ini membuka peluang perniagaan kepada orang ramai, terutamanya perniagaan makanan. Diharapkan bangunan-bangunan lama yang ada di pekan ini dapat dipelihara sebagai warisan sejarah untuk tatapan generasi yang akan datang. Teruskan menonton video-video kami. Jangan lupa like, share dan subscribe.